Okey, nampak dah tadi. Aku tak cakap apa pun sebab bunyi enjin kuat, bising kan. Cuma aku nak buat satu video pagi ni berkenaan dengan ada satu posting tu, dia tulis lori rebuild ini didaftarkan sebagai kenderaan baharu. Tetapi penggunaan komponen yang telah luput tempoh boleh meningkatkan risiko kemalangan dan kerosakan mekanikal. Macam tu lah bunyi dia, antara ayat dia lah. Boleh tak senaraikan apa benda barang yang dimaksudkan tu, yang luput tu? Boleh tak senaraikan? Aku nak bagi satu contoh lah. Ni, katalah dia ni dah 20 tahun. Apa benda yang korang nampak luput? Cermin luput. Cermin ni ada expired date tak? Tak ada. Ada tak orang tukar cermin? Cermin tak pecah tapi dia tukar. Dia kata cermin tu dah luput. Ada tak? Kalau ada bagi tahu, kalau ada komen ya. Simple dia. Benda ni kalau tak rosak, buat apa kau nak tukar? Kebanyakan kenderaan, tak payah cakap lori, apa kenderaan sekalipun, barang dia rosak baru tukar. Ni contoh tayar. Lori ni, korang dulu yang biasa tengok video aku, dia tahu lori ni macam mana keadaan dia, tayar dia. Depan sampai belakang ni semua tayar dia. Kau nak banyak dah bunga, banyak kan. Aku cerita yang dulu, yang ni dulu. Ni depan sampai belakang semua baru-baru. Tayar baru. Berapa biji semua, tak ada satu pun pakai tayar asal dia. Nampak tak? 2025 punya tayar. Semua baru. Ini tayar lori yang ekor kuning sana. Tak payah tengok lah, tengok tayar pun dah tahu kan. Okey, nampak tak bunga yang banyak-banyak ni? Tebal-tebal ni bunga ni. Nampak satu kuku. Kenapa aku suruh tukar? Sebab 2016 bunga ada tapi tak boleh pakai. Sebab apa? Tayar dah lama. 2016, 2014. Dalam banyak-banyak tayar yang ada dekat sini, sebiji aja tayar tu usia dia 5 tahun. Maknanya dia dalam 2020. Aku dah lupa yang mana satu. Kan? Nampak ni, 2014, 2015. Tayar ni dia satu benda, kau tak rosak pun kau kena tukar. Sebab apa? Dia tak ada tulis expired bila, tapi dia tulis bila dia dikeluarkan. Bila dia dikeluarkan, kau kira sendirilah. Kalau macam ini yang aku tunjuk ni, semua dah rata-rata dah 10 tahun lebih. Korang nak pakai ke? Mesti tak nak pakai punya kan. Aku sendiri pun tak nak pakai. Ni yang ada-ada ni semua tayar baru, baru pasang. Jadinya kalau nak buat satu-satu konten tu kan, kau nak ceritakan satu benda tu tak boleh pakai, kau cerita apa benda dia, kau detail kan. Jangan buat pala tau. Kau cerita pasal kereta, kau cerita pasal kereta je lah. Pasal lori, kau tak pernah kerja lori, lepas tu kau cerita pasal lori, benda ni jadi merapu. Naik semak aku tengok kan. Kau ada experience pasal kereta, kau cerita je pasal kereta. Aku pun content creator juga. Aku buat video YouTube dah lama dah aku buat. Cara isi barang, cara susun barang, cara ikat barang, cara memandu, semua aku dah buat dah. Turun bukit tak pakai brake, macam mana nak buat kan. Ada dah aku buat kan. Dunia lori ni dia banyak masalah dia. Jadi engkau yang buat konten pasal lori ni, kalau kau tak tahu tanya kan. Jangan buat pala tahu. Lepas tu, bila ada satu-satu benda yang orang kata, senang cerita, bila baca orang mesti nampak daripada lori ni busuk kan. Orang akan pandang yang tu je. Jadi engkau ni umpama
api yang dah terbakar kau siram dengan minyak. Bukannya kau siram dengan air. Tak banyak membantu pun. Selama ni aku tengok je, malas lah nak komen. Tapi hari ni terpaksa lah buat video. Itulah aku cakap tadi. Kalau kau orang rasa ada yang perlu ditukar macam cermin, tak pecah, tukar, bagi tahu aku. Benda ni, lori ni, kau pergi kerja dulu dengan mana-mana company. Kau pandai kan? Kau kerja dekat mana-mana company, kau pergi cari lori reban-rebannya company, kau kerja, kau datang. Oh bos, ini sudah tamat tempoh. Bos, ini besi sudah tamat tempoh lah bos, tak boleh pakai lagi. Ini besi mau tukar lain besi. Kan? Kau buat macam tu. Apa kau ingat? Benda-benda macam ini, macam beli air tin ataupun makanan dalam tin ke, dia ada tulis expired date. Benda ni tak ada. Kau pergilah mana-mana tokeh pun, selagi tak rosak, selagi tu dia pakai. Lepas tu pula, lori ni dia ada cukup masa pergi puspakom. Kadang-kadang tak sampai pun masa pergi puspakom, tayar dah botak, barang dah rosak. Itu semua kena tukar. Kalau tak tukar, jalan pun tak boleh. Kan? Macam ni. Aku Hilo tak boleh naik. Tengok aku baru tukar. Belum tentu aku tukar tu dia baik. Aku dah tukar tapi dia tetap tak boleh masuk. Maknanya dia ada masalah lain, bukan masalah Hilo. Cuma aku detect tempat tu sebab dia ada keluar angin yang kuat. Jadi sekarang ni aku nak potong ekor, sebab wiring ni bukan kepakaran aku. Aku nak pergi cari wireman. Terbakar nanti lori kalau pandai-pandai sendiri buat. Kalau setakat kecil-kecil macam tu, tak jadi masalah. Cuma nak pesan pada yang tu lah, orang yang tak tahu pasal lori. Lepas tu kau nak buat konten lori, kau kerja lori dululah. Orang macam kau ni, aku nak cakap satu, aku 30 tahun pengalaman aku daripada tahun 1996 aku memandu. Jahanam aku punya pengalaman disebabkan orang macam kau. Okay?